Pertama, Coca-Cola tu. Bila kau dah kena masuk, duit kau ada berapa banyak dalam bank pun dah tak guna lagi dah. Minum Coca-Cola. Banyak mana pakcik duk minum dulu ni? Oh, hari-hari. Hari tu kadang sampai 2 botol lah. Masa tu kaki dua-dua dia tak ada cacat apa-apa pun. Yalah. Minum air Coca-Cola. Minum tu memang sedap lah Coca-Cola kan. Lagi nak sedap, tauk lagi garam. Lagi kick, tauk susu. Lepas tu tekak, lalu kering. Minum air tak pernah yang puas. Nak minum dapat air gas-gas ke, dapat air mana-mana, baru dia rasa puas. Itu pun sekejap, lepas tu kering balik, minum lagi. Itu yang kena macam ni. Tu minta-minta pada kawan-kawan semua yang mana yang tak ada kecemasan ke apa, janganlah minum air gas-gas tu. Bahaya air gas ni. Pertama, Coca-Cola tu. Masa ni memang korang muda lagi, kau punya otot-otot semua okey. Bila kau dah kena masuk, duit kau ada berapa banyak dalam bank pun dah tak guna lagi dah. Kaki dah tak ada, mata dah kabur. Apa yang kau nak buat lagi? Saya ucapkan ribuan terima kasih kepada PSL Prihatin. Saya dapat pakai kaki dua-dua ni, alhamdulillah. Ya Allah Ta'ala saja yang dapat membalas